Suka biru. Suka biru. Cuba tengok handsome ke tak? Handsome? Macam handsome. Macam mana puan boleh tergerak nak bawa Yusof datang ke sini untuk cek mata? Dapat surat daripada sekolah. Kita pun kata bawa sekali. Bawa sekali lah. Memang puan tahu dia ada masalah ataupun dia tak berapa nampak tu daripada pemeriksaan mata kat sekolah. Kat sekolah lah. Jadi banyak aktiviti luar tak puan? Macam main Ya, memang setiap petang dia akan keluar. Okey, yang baguslah sebab usually kanak-kanak bawah 12 tahun ni dia punya mata dia masih develop, masih berkembang lagi lah. So main kat luar tu sebenarnya penting. At least sehari 1 jam. Sebabnya cahaya matahari tu dia baguslah untuk perkembangan mata dia. Nak dapat rabun semua lebih tinggi lah. Lebih tinggi berbanding parents yang tak pakai spek ataupun parents yang seorang je pakai spek. Jadi macam saya nasihatkan, macam parents yang ada masalah rabun, terutamanya mak ayah dulu pakai spek, sebaiknya buat pemeriksaan mata lah untuk anak-anak. Lagi awal lebih bagus. So awal 6 tahun pun dah boleh lah untuk kita cek. At least kalau kita tahu dia ada rabun, kita boleh rawat lebih awal dan boleh kawal lah rabun dia.